dah terlebih. Pukul berapa sekarang? Pukul berapa? Sekarang 5:30. Saya baru sampai ke Marayan. On the way lah nak pergi ke Genting insyaAllah. Kalau ada Ada apa? tak ada apa semua. Jom kita pergi Pergi sungai kat mana sungai? Sungai kat Genting. Apa plan sebenarnya sekarang? Oh, okey, sekarang kita menuju ke Genting juga. Saya jalan ke Genting. Dan nanti baliknya kita sebelah sungai Yang berdekatan lah. Sungai Kedondong datang kali insyaAllah. Okay, ni dah sampai rumah abah sebenarnya. Tapi kita orang plan nak gerak pukul 3 atau pukul 4 lah. Tapi ni tak tahulah Amai buat apa dengan phone dia. Dia campak dengan sungai ke apa ke. Kita orang dah call banyak kali pun dia tak dapat. Bukan setakat tak dapat, dia terus hilang. Macam tak boleh nak call. Off phone rasanya. Ni tak tahu lah macam mana. Rasanya gerak dua je lah dengan diet Amai apa dah. Dah tahu nak pergi tutup phone ni. Ni nak call tak tahu. Ni kalau aku gegar rumah dia, sekali satu family bangun kan. Penting. Ni Amai baru bangun. Yang kita dah sampai kat RNR. Kita orang nak pergi solat dulu. Lepas dah selesai solat, kita orang mungkin nak beli makanan sikit untuk sarapan pagi kita orang. And then kita terus gerak ke Genting guys. Walaupun terlambat, tapi sempat lagi. Sekarang ni jam menunjukkan 6:04. Stay tune. Kita nak cari apa Tadi dah suruh beli air mineral. Sama. Kita sekarang ni menuju ke Genting. Genting. Kita layan corner left dulu. Corner left, mama. Corner left, mama. Genting kan? Ya, Genting mana? Genting. Dua. Kita nak pergi Genting ni. Aduh, kepala. Lagi berapa minit? 17 minit. Lagi 7 minit, 17 minit lagi. 17 minit. Yo, kita duduk dekatnya view. Okay geng, kita dah sampai dah. Kita punya destinasi kita kat Genting Highland. Seperti yang korang tengok kat sini, masih ada kereta dah. Sikit ada pun sikit. Kita ada nampak tu lah. Oh ni lah papan ni, suhu ni. Ni sebelah sini lah. Sini. Kena jalan kaki sikit. Okay geng, kita dah sampai dah kat Genting Highland. Oh, kali ni kita punya kali ni Jadi Ambil gambar tak ada. Baju. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini phone ni Ha? iPhone ni? Tak. Kan? Android. Okay, je tengok gambar. Ni dah pagi lah ni, dah ada matahari sikit. Lepas tu dia kabut dah tak ada. Tapi rasa sejuk lagi. Jom kita nak bergambar H2 tu. Yang suhu. Kena jalan mana Depan ni Sini. Okay geng, jom kita. Sejuk. Memang sejuk pun. Okay geng, jom geng. Kita nak pergi ke Ni tempat. sekejap dulu lah. Kita vlog kali ni ada berapa je? Okay, vlog kali ni ekspedisi Jalan sampai jalan lah. Kita punya apa? Vlog. Kita punya vlog kali ni ada Amma, saya dengan Hafiz. Saya takut. Run.
Sejuk sejuk. Mana suhunya? Ui. Ada kentut. Mana suhunya? Suhunya mana suhu? Suhu. Orang-orang tengah ni dekat. Mana? Oh tu dah gitu. Itu dia. Ambil gambar kat. Tak kecau. Gila, warna pink siap. Kenapa? Boleh. So saya tengok awak wandang. Saya kata apa kan? Ya. Saya kocik. Lagi. Kan nak tegak ke? Nak portrait Portrait. Okey. Boleh. Mana bang okey? Ya. Tengah sikit sini. Okey dah. Okay, korang stay je. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya tengok. Awal. Lagi? Awal. Terima kasih. Tidak. Dari gambar. Kita nak kita. Okey. Kita mau. Kau tak nak gambar? Boleh tak? Nanti tu sekejap. Nak ambil gambar dulu apa? Gambar dulu jom. Gambar siapa? Aku punya phone. Phone kau? Phone kau lagi lama kan? Ya, ada video dengan record. Tak apa, phone aku. Phone kau? Phone lama lagi. Padu. Okay geng, kita sekarang dah sampai kat Genting Highland. Yang orang suka ambil gambar kat sini lah. Tu, ada suhu. Papan skrin suhu. Nampak tu? Sekarang ni baru 18 darjah Celsius. Suhu sini memang sejuk lah. Masa sejuk. Kau tengok aku pakai baju tebal. Aku pakai baju tebal. Kameraman santai. Kameraman tak pakai baju tebal pun. Kita orang ke. Sebab kameraman dah biasa tak sejuk. Sejuk. Ini boleh maraton ni. Jom kita buat konten jom. Kita pusing sini. Berapa kilo? Ni sini tengah ni. Kau nampak? Sekarang nak buat. Sekarang kita nak ambil gambar dulu. Kita nak ambil suasana kat sini macam mana. Ni, dah buat tripod dah. Ambil gambar dulu jalan. Lepas tu kita terus ke aktiviti seterusnya. Tak boleh lah, dia tak boleh ni tu. Aku tak tahu macam nak buat. Tak boleh. Tak. Nak kena ada wifi ke lah. Dah ni dah. Kalau skip tu tak boleh skip. Sekarang ni kita tengah buat setup untuk ambil gambar. Okay. Amar tengah tolong setup. Kita Kita punya cameraman sekarang yang record video Hafiz. Shout out videographer, shout out kepada Hafiz. Fotografer apa guys? Nama tu? Okay. Okay, kena seorang duduk situ. Ayat depan. Try.
Okay geng, sekarang kita dah lapar ni. Asyik nak cari sarapan dulu lah. Tahu tak, asyik kat area sini mungkin ada jual sarapan ke? Mungkin air panas ke? Kita try. Try, jom. Jom. Let's go. Let's go geng. Terima kasih tidak tadi ya. Selalu dia okey je. Okay, sekarang kita berada di Highland Hotel, berdekatan parking kita orang lah. Sekarang Daya tengah rakam bunga apa ni geng? Tahu tak? Kalau tahu, komen. Komen bawah. Yelah. Okay, kita on the way, jom. Asyik nak cari sarapan tadi. Tak apa. Dah sudah tadi. Ni yang tidak. Daya tu. Gantai lah sini. Tak nak diri kak? Macam baru je ni. Ni hotel. Macam mall lah. Mall. Jadi tempat beli air. Bentar lah. Ni saya kata Nanti kan rakam. Minta rakam. Ni lah. Ni ada. Dia kat sini ada. Tak ada luar. Kita luar. Panas. Okay guys, sekarang kita nak on the way ke tempat yang paling syok lah, itu kuasa membuang hajat. Seperti tadi Daya tengah buat report sekejap. Serius. Tolong jangan rakam Lebih ni ke romantik. Geraju. Tunggu. Ya, sekarang kita tinggal ya. Nanti suruh dia cari lah. Okay guys, kita sekarang kita nak cari lah kedai speed mark je yang menjual air. Ni pun sekarang waktu pun dah tengok macam kabus dah tebal lah. Sejuk kata. So sekarang kita nak menuju ke nak cari makanan lah tu sarapan. Sambil tu sekarang tak dekat tandas ni. So kita sekarang nak benda ni. Benda ke kau? Alamak.
Tak nampak lagi. Dia punya ni. Lama pula dia kat. Tak tinggal betul-betul dia. Jom. Dia pergi tempat tadi lah. Saya tunjuk lah. Wah, sekarang baik kat sini tempat macam ramen Cina kan. Betul kan? Pandang tak mati. Tak ada. Mana kita jom kita cari tempat nak beli makanan lah. Aslinya Dayat tahu kot tempat ni. Tapi sekarang dia berada di tandas. Okey, kena. Okey kan. Dia mesti mahal sikit. Jual air. Ayat beli air tu je. Cawan tu kalau ada. Yang panas. Tak tahu apa. Aduh, sarapan. Berarti kan kita kat kereta tadi kan? Habis dah? Oh, leh aku pun tak pasal. Habis dah. Adik dia Lama Arab pula. Jom kita keluar. Bobok. Agak asal apa? Pagi RM5. RM5, RM6. Oh, betul. Ini. Oh, besar tu. Kan. Ni lobster. Lobster. Ni king crab. Ni lobster ya. Besar. Larry the lobster. Ada lobster apa tu? Kat Langkawi ke mana? Kedah. Puyul. Besar gila. King crab. Ni ikan? Ikan kerapu. Kerapu kan? Asli kan kerapu kan? Besar. Kerapu harimau. Harimau. Naga harimau kan? Pada raya tu. Mana? Tak tahu je. Raya dia lain sikit ya. Lain. Tadi kau cari terang ya? Konten. Konten. Tengok nak kejutkan kau tadi kau lama sangat tak ada? Oh, sorry. Kau tengok sekejap lah terang sekejap. Buang air kecil. Lagi. Jom. Kau tengok mana? Tak apa lah, kita pun kena sidar juga kat sini dengan Dayat. Aduh. Yang ada gerak tadi. Dia tadi kata nak gerak-gerak lah. Kita gerak dulu lah. Dia main game. Casino. Dia main game. Risau pula turun tak tahu kan. SPC kita mencari sarapan kat area sini rasa kita tercapai lah. Dengan tengok bajet harga agak spicy sikit lah sini. Tak balai kan awak. Tak balai lah. Jadi kita tahu status makanan tu. Kemudian status makanan pun kita tak tahu sama ada makanan tu halal ke atau tak. Kebanyakan kat sini pun tengok non muslim lah. Jom let's go. Kita mungkin cari makan kat belah luar sikit lah. Bukan tu. Kita nak pergi tu sungai nak makan. Tak pun ni. Dari sini kita ke InsyaAllah on the way ke Maggi sendiri lah. ke sungai lah. InsyaAllah jom kita
Okay geng, jam pun sekarang menunjuk pukul 8.47. Jadi kita pun nak ke tempat seterusnya. Sekarang pun cuaca pun dah semakin cerah. Tadi berkabus dan sejuk. Tadi berkabus dan sejuk. Sekarang mula panas-panas. Tapi still lagi 18 darjah Celsius suhu kat sini. Tapi ya, matahari pun makin naik lah. Kita nak pergi ke tempat seterusnya, iaitu Natikan. Woo! Nak pergi lawak. Oh lawa adik kau. Ni kalau kita jogging kat sini boleh tak? Saya tak macam tak je, sejuk je. Boleh. Kan? Nak try ke? Macam kita jogging kat Korea kan. Kan? Sejuk kan? Nak try ke? Kita pusing-pusing ke kan? Berapa kilo dapat? Maksudnya kita gerak ke sungai ke terus. Ada? Dah lapar ni sebab kita Hidup. masak Maggi je. Ya tu. Sorry Kita tu. jogging kat sungai kan. Alah, dah tutup balik lah. Dia kata polis. Dah tutup balik lah dia punya tu. Matahari. Kan? Ah, Dah tutup balik matahari dia. ya. Hmm. Siapa tu? Share sikit. Aku punya ni lah. Dia nampak ni getam. Crab, king crab. King crab. Tak ikut tu. Asam. Apa? Jom. Daripada tadi rasa ngantuk tak rasa ngantuk tu. Kan? Tadi macam rasa ngantuk tapi tak rasa ngantuk dah sekarang. Dari Shopee ke Dana ya, kalau misalnya aplikasi-aplikasi itu Pergi. Hello there. Cakap. Cakap apa? Kita nak pergi ke lokasi seterusnya. Okay guys, sekarang kita menuju ke destinasi terusnya. Sekarang pun dah pukul apa ya? Sekarang pukul 8.58. So, kita nak gerak ke untuk makan. Nantikan lokasi seterusnya. Dalam kehidupan kita kan geng, kadang-kadang kita fikir kita ni ada banyak masalah. Kita ni kadang-kadang macam kita tak boleh selesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi sebenarnya masalah yang kita hadapi tu sebenarnya kita boleh selesaikan dengan cara kita bersabar. Jadinya bila kita menghadapi sesuatu masalah, kita hendaklah bersabar dan kita cari solusinya. Janganlah kita mencederakan diri kita buat benda-benda yang bukan-bukan. Oh sejuknya, ada air. Lepas tu janganlah kita fikir yang masalah kita hadapi ni adalah masalah paling berat. Sedangkan ada juga orang yang masalah dia lagi berat daripada masalah kita. Okay? Oh ya? Tiga orang. RM10. Dengan parking saya ada ke kak? Dengan parking ke? Macam mana?
3 orang dengan parking tu kan? Ada dengan parking sekali. RM10 lah. Parking RM3. Oh, dari sini. Ha? Penuh ah. Sini ah. Nak pergi sekali boleh, tapi kalau penuh pasti bawah ni lah. Ah. Rumah camping. Banyak je. Baik je. Mau baik lagi. Tengok lagi. Segan lah dalam tu. Sosis. Jadi tu. Tolong. Best sekali tu. Aku punya tu. Apa ya? Pun. Pun dengan baju. Baju nanti lah. Jadi. Nanti. Oh tak apa ya. Oh, ada kat sini kan. Kat sini. Tak ada sebelah sana tu. Oh. Nanti kalau dah ni. Air. Jom. Kursi dia nak kan? Siling. Boleh. Hmm. Okey ni. Dia apa lagi? Ada 3 je. Sama-sama. Dia pegang semua. Tak apa, aku pegang. Ya, pegang. Sana macam ni lah, kita belahan lah. Bawah. Dia bawah. Sana tu ada kosong. Pondok kosong. Di sana tak? Ada kosong pondok. Tak ada. Masih tak ada. Dia ada tak? Air terjun tu. Tu nak sana lagi, air terjun. Sekejap. Oh, ada lagi lah. Air terjun lah. Jom. Tak lagi. Sini ke? Sini. Ha. Tinggi tu je ramai sikit. Ya. Tinggi. Ada meja. Nak masuk atas tu? Ha. Boleh? Meja ada. Senang sikit kan? Betul tak? Tapi tinggi sangat. Tinggi sangat. Menjelah sangat. Jelas sangat. Ya.
Payah masuk kan? Kau tadi tidur kan? Wow. Makan nasi. Sudu aku bawa. Baiklah untuk 3 orang kan? Okay, kalau tengok sini aku punya barang semua dah ada. Maggi, ada telur, ada ni lah dapur sekali dengan gas. Lagi apa ada? Ada hotdog, ada 5 liter air mineral, ada dayat, ada sudu garfu semua, ada Amar. Apa yang tak ada? Apa lah? Apa tu? Aku rasa ada satu benda yang tertinggal. Aku rasa kan ada satu benda yang lupa nak bawa. Apa tu? Rasanya Amar tahu sebab dia yang sediakan. Kita tidak lah, kita tak ada. Aduh, mangkuk tak awak bro. Aduh, benda paling penting tu mangkuk. Alhamdulillah kita dah ada dah mangkuk. Setelah mencari-cari dalam setengah jam juga kita orang juga. Periuk. Oh, periuk. Apa terbakar ni? Itu sama je lah. Aku duduk ni. Tak boleh ya? Aduh, tak nanti lama. Alah, Selu. lambat. Bangun. Tak. Periuk. Ni boleh masak banyak ni weh. Satu tu. Aku dah tunggu kat mana ni tak tahu ada benda jatuh kat kepala aku. Ya. Ada buah gila kan ni. Aku benda kat kepala aku jatuh. Wah. Ni, sambut. Okey, Alhamdulillah kita dah selesai kita punya aktiviti kita pada kali ni, iaitu kita orang pergi ke Genting Highland dan kita orang pergi ke Sungai Sendat. Balik daripada Genting Highland tu kita orang pergi ke Sungai Sendat. Kita orang ambil angin lah untuk mandi sungai semua, sambil buat makan-makan sikit, masak Maggi semua tepi-tepi sungai. Dan kita orang sekarang ni berada dekat R&R untuk pulang ke rumah masing-masing lah. Untuk aktiviti kita pada kali ni, kameraman kita, videographer kita Hafiz, dan kita punya driver kita Amar, yang bertenaga sepanjang kita punya perjalanan pada kali ini. Amar ada apa? Okay, terima kasih untuk kepada para penonton. Nantikan untuk next trip. Sila komen untuk next trip ni kita nak ke mana lagi ni. Dan jangan lupa subscribe dan komen lah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okay. Bye.